ulama dia ajak kita supaya Ramadan ni bulan yang kita nak menterbiah nafsu. Ni yang menjadi musuh kepada hati ni. Sebab tu orang duk tanya kita banyak orang duk tanya, Ustaz, bulan Ramadan kita dengar orang duk main bagi tazkirah. Bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Betul tak? Betul ke tak? Bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Betul? Tetapi kenapa orang masih buat jahat? Ramai tak hal jenis puasa tak tinggal, sembahyang tak? Ada tak? Ada. Betul tak? Bukan orang lain lelaki maklum. Tak ada tema orang lain lah, lelaki maklum lah. Ada pak perangai lagu tu. Tapi dia tak main malam ni. Hak jenis yang jenis puasa tak tinggal apa mayang tak, dia tak main malam ni, dia period. Mai pula satu bangsa lagi maklum. Sembahyang tarawih tak pernah tinggal, puasa tak pernah buat. Ada? Ada tak mangkuk jenis ni dalam kawasan kita? Ada. Tarawih tak pernah tinggal, puasa haram tak? Ada. Dia main dekat kita, dia buat sembang pandai tarawih. Kita tanya baru duduk mesyuarat, AJK Surah baru duduk mesyuarat. Tahun ni kita nak buat 8 ke 20. Dia main tampak meja 36. Tu. Tak mau 20, dia nak 36. Hang tak apalah, hang tak puasa. Kami hak puasa ni 20 pun pada dah. Masuk berjalan keluar meranggak serau. Macam tuan-tuan duduk di belah-belah Selangor ni okey lah Pak Long tu imam sedap. Cuba pergi ke belah Kedah pendalaman tu. Baling, Sik, Quran Nerang, Kok Diang. Hak duk ada pun tu imam baca lagu motor pelak nak mampu. Tahu motor pelak nak mampu? Ingat nak mampu dah. Kita duk lawan-lawan minyak, hidup lah dah kan. Rupa tu imam, innahu was-sami'ul alim. Kita pun kena nak lepas tangan dah. Walladzina kan naik pula dah kata ni. Ingatkan nak turun dah tadi ni. Tu imam pelak nak mampu gitu. Tapi kenapa dalam bulan Ramadan orang masih boleh jahat? Dalam bulan Ramadan ada tak kecurian? Ada ke tak? Melambak. Dalam bulan Ramadan ada tak orang tak puasa? Melambak. Dalam bulan Ramadan ada lagi tak orang zina? Melambak. Kenapa? Why? Kenapa? Jawapannya mudah. Tok guru kena penjara, anak murid terlepas. Anak murid dia apa dia? Nafsu amarah. Itu anak murid dia. Yang dah melekat, yang sedaging dengan hati kita. 11 bulan dia duduk, kita duk turut dia. Mai bulan Ramadan, syaitan diikat, tapi anak murid ni terlepas. Sebab tu Ramadan, bulan membakar. Tu makna dia Ramadan. Asal daripada perkataan ramat. Makna pada ramat, panas. Makna pada ramat, membakar. Ramadan, bulan nak bakar. Nak bakar apa? Nak bakar nafsu. Cara macam mana nak bakar nafsu, Ustaz? Cara dia mudah. Buat benda yang nafsu tak suka. Sebab tu Ramadan kita buat benda yang nafsu tak suka. Banyak benda kita buat yang nafsu tak suka bulan Ramadan.